kita berbalik kepada tentang Go Solo ni tadi kan. Okey. Kita nak balik sikit timeline kita pada perayaan negeri Sabah yang lalu kan. Pada perayaan Sabah yang lalu, mereka juga nak Go Solo. Tapi hakikatnya Barisan Nasional Sabah ni dia kalah teruklah dengan hanya memenangi 6 kerusi lah. Dan Barisan Nasional Johor pun buat ball move yang sama lah, iaitu pendekatan yang sama, iaitu nak Go Solo. BN Johor ni tak takut ke benda sama berlaku macam di Sabah tu, di mana suhu politik sekarang ni tak menentu kan? Mungkin Saudara Azri boleh jelaskan perbezaan strategi ni di Johor. Yalah, dengan rendah diri memang kita terima pandangan itu sebagai satu peringatan yang baik lah. Maknanya tak adalah kita ni bodoh sombong ataupun terlalu angkuh. Kononnya kita hari ni kerajaan negeri, anda kata kalau kita bertanding sekali lagi kita boleh menang besar ataupun kita boleh kekalkan kekalkan kerajaan sedia ada. Anda kata kalau kita tak buat kerja betul-betul. Apa yang kekhawatiran ataupun pesanan ataupun teguran tersebut kita terima dengan hati terbuka dan dengan hati yang ikhlas, bahawa ianya adalah satu peringatan baik kepada kita Barisan Nasional di Johor, bahawa kalau boleh apa yang berlaku kepada BN dan juga UMNO di Sabah tidak berulang di Johor. Kerana kalau dalam pilihan raya negeri di Sabah memang Barisan Nasional Sabah buat keputusan untuk bertanding semua kerusi. Jadi macam saya katakan tadi, kita terima peringatan dan juga teguran tersebut dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang terbuka, pemikiran yang sangat waras dan rasional dan penuh dengan rendah diri. Dan sebab itulah kalau cuma di Johor tu keadaannya senarionya berbeza lah. Kita ada, maknanya kita BN dan juga UMNO di Johor ada kepimpinan yang jelas. Kepimpinan yang jelas tu maknanya kita ada, Johor tu diterajui oleh Menteri Besar yang mempunyai daya kepimpinan dia, dan alhamdulillah hari ini populariti beliau pun sangat baik. Disebabkan pelbagai usaha dan juga disebabkan apa yang dibuat di Johor itu, nampaknya sehingga kali ini rakyat suka dan juga puas hati. Yang keduanya, kita ada track record ataupun rekod pencapaian yang kita boleh sandarkan, berbeza dengan berbeza dengan UMNO dan juga BN di Sabah. BN di Sabah hanyalah sebahagian daripada kerajaan. Dia bukan ketua menteri. Jadi kalau ada rekod dan pencapaian pun mungkin tak sebaik apa yang kita telah buat dan apa yang kita boleh tawarkan di Johor. Dan yang paling mustahak, beza kita dengan UMNO Johor dengan UMNO Sabah adalah apabila kita visi dan juga misi kita untuk bawa Johor ni ke mana, itu pun satu perkara yang orang kata kita ada wawasan tu. Kita ada wawasan tu nak bawa Johor ni ke mana. Dan itu penting dalam untuk kita dapat mandat dan juga kepercayaan serta harapan ataupun orang kata yalah, sebab soal pilihan raya ni nak suruh orang percaya pada kita satu, nak suruh orang sandarkan harapan mereka pada kita satu, nak suruh orang beritahu kata masa depan, nak mempertaruhkan masa depan mereka pada kita pun is another. Jadi setidak-tidaknya saya yakin kita di Johor dengan dua sebab lain yang saya sebutkan tadi boleh tawarkan masa depan dan juga wawasan yang lebih jelas ke mana Johor ni kita nak bawa. Jadi macam saya kata, kita terima, terbuka, rendah diri dan berterima kasih atas teguran dan peringatan yang diberikan tentang perbezaan antara BN Johor dan juga BN Sabah. Kita terima dengan hati terbuka, dan macam yang saya katakan tadi, dengan kepimpinan negeri yang jelas, dengan track record atau rekod pencapaian yang kita boleh sandarkan, dan dengan yang paling utama visi, misi dan juga wawasan untuk negeri yang jelas, insya-Allah maknanya itu mungkin boleh kita jadikan sebagai antara sumber kekuatan lah untuk kita dapat kepercayaan rakyat.